Hai korang, ada yang tanya doktor mu, dia kata kalau kita kena Caesar, adakah kita boleh pilih tarikh untuk Caesar tu? Jom dengar apa doktor mu kata. Sebenarnya, ada setengah orang kan doktor akan cakap, oh awak ni tak boleh bersalin normal. Mesti kena Caesar disebabkan oleh faktor-faktor seperti uri dekat bawah, placenta previa, mungkin baby songsang ke, mungkin baby besar ke, mungkin ada masalah kesihatan lain yang doktor tak bagi awak kena bersalin secara Caesar. Yang itu kita panggil elective Caesar. Bukan emergency Caesar. Kalau emergency Caesar, contoh kita dah masuk ke labor room, kita dah try untuk tak bersalin normal tapi tak berjaya. Contoh macam baby lemas ke kan, poor progress ke, tak buka jalan ke. So doktor akan buat emergency Caesar. So kalau macam yang tu, tidak boleh pilih tarikh. Sebab anytime kena masuk dalam bedah untuk Caesar. Kalau kes yang elective Caesar, waktu kita berbincang dengan doktor akan cakap lah, okey, 27 minggu ke atas awak dah boleh bersalin. So doktor akan bagi pilihan lah sama ada nak buat bila. Tapi kalau kata contoh OT list senarai Dewan Bedah tu penuh, so mungkin doktor akan pilihkan tarikh lah mana yang sesuai dengan daripada 37 minggu sampailah 40 minggu tu. Dapat tak?